أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم Alhamdulillah, bersama-sama kita mari mengucap kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat, hidayah, barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bersama-sama ada di dalam masjid. Sebagai dikatakan masjid ni Baitullah, rumah Allah. Maka dengan rahmat Allah boleh kita bersama-sama kita mari iktikaf. Niat di dalam hati kata saya atau aku ataupun hamba beradu di dalam masjid kerana mung ya Allah. Maka kita didapat pahala hingga seterus pergi. Ni dia panggil, orang panggil buat amal dengan duduk. Jadi duduk tu dia panggil masuk dalam amalan. Dalam Quran ada satu ayat yang sabit dengan iktikaf. Dalam hadis ada satu bab yang sabit dengan iktikaf. Jadi satu jenis ibadat. Hal itu kita laki-laki perempuan ni kena kita niat iktikaf. Niat panggil ibadat duduk, lepas tu ibadat pasal niat. Mana kalau kita sudah niat iktikaf dah, kita pula perhati dengar apa yang kita nak muzakarah di malam ini bersabit dengan kita nak menyambut Ramadan. Karena Nabi berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sa'ba wa ballighna Ramadana. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah wi berkat aku hidup di dalam bulan Rajab lepas dah. Ya Allah, mintalah wi saya berkat duduk dalam bulan Sa'ban. Ni kita duduk di dalam bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ni mengikut penghitungan culang, satu hari bulan Sa'ban senang. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, ni dah. Ni Sa'ban dah kita duduk ni. Dan dalam doa Nabi sani, mintalah ya Tuhan wisapa ke Ramadan umur kita ni. Kalau ada sikit lagi ni wisapa kepada Ramadan, kerana raja segala bulan ialah bulan Ramadan. Pengulu segala hari yaumul Jumaah. Pengulu segala bulan syahrul Ramadana. Jadi berdoa dengan Tuhan, wi umur kita tu gi dah dengan Ramadan. Jadi di malam ni sikit ni kita nak bermuzakarah malam ni untuk peringatan kita apa amal di bulan Ramadan. Tapi sebelum sampai di situ tu, saya nak ambil asal ni. Kerana di dalam hukum Islam yang 5 tu kita kena tahu juga mana Tuhan fardu hak mana dulu. Semua kita tahu rukun Islam ada 5. Budak tarikat pun tahu hak ni. Dalam rukun Islam yang 5 tu hak mana Tuhan fardu dulu? Iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni hak mula-mula fardu Tuhan kepada Nabi kita dan kepada umatnya. Maka Tuhan fardu mengucap ni masa umur Nabi 40 tahun, masa Nabi berada di Mekah. Tak kalau Nabi kita terima wahyu umur dia 40, jadi Nabi dan Rasul. Sebelum daripada tu Nabi kita, sebelum dia jadi Nabi ni, masa dia duduk dengan Khadijah, kerana Nabi ni berkahwin, umur dia 25 tahun. Muda Nabi menikah. Masa Nabi berkahwin ni umur Nabi 25 tahun. Ni bagi orang-orang laki-laki, pemuda-pemuda ni, kalau kita nak mengikut di dalam cara hak Nabi, dia berumur umur 25. Kalau ada kuasa lah. Lama nak turut sunnah tak ada erak, tak ada kuasa, punah juga. Dan umur balik Khadijah ni masa tu umur 40 dah. Setengah riwayat kata boleh anak 2 orang dah. Lagi pula bujang umur 40, anak 2 orang, lagi pula dia ni bujang. Nabi umur 25 tahun saja. Jadi ambil di sini kita mengaji dalam fiqh, nak sah menikah ni bukan syarat sama tua dak. Mana boleh kita menikah hak laki-laki muda
orang perempuan tua boleh. Boleh kita berkahwin orang perempuan muda, balik laki-laki tua boleh. Dan boleh berkahwin sama-sama muda, sama-sama tua. Mana bukan jadi masalah tu. Hak jadi masalah nak ke tak dua tu. Tu. Orang laki-laki muda, orang perempuan tua sah nikah. Orang perempuan muda, laki-laki tua sah nikah. Dan sama-sama muda sah nikah. Sama-sama tua sah nikah. Tu. Kali itu Nabi dia muda. Balik laki-laki ni muda. Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Bujang. Jadi kalau pemuda belum rumah lagi, kalau nak turut sunnah, kita cari orang bujang. Tapi Khadijah ni bujang pun dia kaya, jangok dan berjenih. Mana kalau Nabi duduk dengan Khadijah umur 25, Nabi duduk pergi mari kepada Hira. Umur Nabi 35, Nabi uzlah daripada rumah Khadijah, duduk di Gua Hira. Ia panggil uzlah daripada rumah. Dua persediaan wahyu di bukit. Sebab apa tu? Kerana masa Nabi ni maksiat banyak di Mekah. Di Mekah masa tu bermacam-macam maksiat. Arak penuh, zina penuh kampung, bunuh bertakir penuh kampung di masa tu. Kalau itu Quran nyegi turun di Hira bukit, lebih kurang 3 batu dengan bandar Mekah. Masa Nabi duduk di bukit Gua Hira, turun ayat 5 ayat Iqra. Lepas tu jadi Nabi, lepas tu jadi Rasul, lepas tu baru Tuhan perdu mengucap 2 kalimah syahadah. Tak kalau Tuhan perdu mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi duk mengajar tentang mengucap 2 kalimah syahadah saja ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni makan masa 12 tahun. 12 tahun ni tak ada campur dengan ilmu lain. Satu ilmu ni saja. Malam menjadi siang menjadi malam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum al-wahidu. Manusia, sembahlah Tuhan kamu sah. Malam menjadi siang menjadi malam. 12 tahun duk mengajar hak email saja. Inilah kepada kita semua muslimi muslimah yang ada dalam masjid ni, kita satu hisah kita kena mengaji ilmu usuluddin. Hak kita mengaji minggu di masjid tu kena cari tok guru mengaji ilmu usuluddin. Cari tok guru nak mengaji fiqh, tentang nak wa'amal, nak wisah semaya, satu hisah. Nak cari tok guru mengaji ilmu tasawuf, takut ada lagi, takut ada ujub, 3 kena mengaji. Kali itu ambil ngerti sini, rukun Islam 5 tu mengucap 2 kalimah syahadah ni fardu di Mekah. Masa Nabi umur 40 tahun. Baru kita
sedap. Kita tahu seko. Lepas tu nak sah mucak tu pula, dia ada rukun dia, ada syarat dia. Ada kena mengaji bab suku tu. Nawisah mucak tu ada rukun dia, ada syarat dia, ada membata dia. Tu kaedah ulama buat. Nak sah satu amal tu kena ada rukun, kena ada syarat, dan kena mengaji hak bata dia, hak nak punuh dia tu. Tu bab mucak 2 kalimah syahadah. Kalau tak mengaji, dengar demo mucak, kita mucak. Dengar demo kata, kita kata. Tapi kita tak reti. Tu dia panggil buat amal dengan jahil, mucak dengan jahil. Nauzubillah tu. Di malam ni saya tak royak akidah dengan secara panjang dak. Kalau itu di dalam bab akidah ni kena ada tok guru mengaji dalam minggu kita. Kerana dia hari ni sibuk ni. Macam-macam ni orang bermari akidah ni. Kali itu kalau kita tak kena akidah ahli sunnah, jadi masalah selalu. Setengah daripada akidah ahli sunnah ni, kalau kita mengaji dalam sifat 20, Allah satu zat yang dia bersifat dengan sifat kesempurnaan yang cukup. Ada dia sepenuh, dia panggil wujud. Sedia dia sepenuh, dia panggil kidah. Kekal dia sepenuh, dia panggil baka. Kederak dia sepenuh, kuasa dia sepenuh, dia panggil kederak. Hingga di dalam ulama buat tertib ni 20 kena tahu dengan jalan tafsir serta dengan dalil. Allah satu zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang cukup dekat. Allah satu zat yang ternafi segala sifat kekurangan, tak ada di dia. Ni kena yakin ni. Bab ini kena yakin. Kena yakin kata zat Allah koding. Dan sifat-sifat dia semua tu koding sepenuh berlaku. Dan ternafi segala sifat kurangi, tak ada di dia. Lemah tak ada di dia, nyanyak tak ada di dia, buta tuli tak ada di dia. Allah ni satu zat yang cukup dengan sifat ketuhanan dan ternafi segala sifat kurangi, dan Allah ni tidak bertepat di mana tepat dan tidak berjihad di mana jihad. Itu Allah. Dalil ayat Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setarah dengan seseorang pun. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Tu akidah dia panggil. Akidah ni kena mengaji di guru yang pakar dan pandai daripada bijak daripada ilmu ni. Kerana ilmu asah ni. Tu saya rekas. Lepas tu manakala kita pergi bertemu dalam ayat Quran dan hadis. Ayat Quran dia ada dua. Ada ayat mukamah, ada ayat mutasabihah. Hadis ada ayat ahkam, ada hadis hak mutasabihah. Maka manakala kita bertemu ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, tak boleh kita nawak dalil di dalam bab akidah. Kerana hak dalam bab akidah ni nak hak qat'iyah. Kalau ayat nak hak qat'iyah, hak makna sah. Kalau hadis nak hak qat'iyah, kalau akal hak qat'i. Kerana hak ni nak yakin. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Anak yakinlah kamu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu rekah di segi akidah.
Kali itu bab mucak 2 kalimah syahadah ni nak sah dia ada rukun dan ada syarat dan ada membatalkan dia. Tuhan perdu masa Nabi umur 40. Hingga-hingganya mari pada umur Nabi 52 tahun baru Tuhan perdu semaya. Ni semaya 5 waktu ni sengai dengan mucak 2 kalimah syahadah ni 12 tahun. Tu kena tahu juga kita orang Islam baru sedap kita buat amal. Mana semaya 5 waktu ni dengan Tuhan perdu mucak 2 kalimah syahadah ni sengai dia 12 tahun. Lepas tu Tuhan perdu semaya ni pula tidak melalui Jibril, 1, dan tidak di muka bumi, 2. Semua fardu Allah fardu di bumi dan dengan wasitah Jibril. Tapi Allah fardukan semaya tidak wasitah Jibril, tidak di bumi. Allah akid Nabi kita naik ke atas. Iaitu kita mengaji Isra' dan Mi'raj baru lepas Rajab baru ni. Itulah nak ayat kata amalan agama ni lepas daripada kita mucak 2 kalimah syahadah amalan hafsah semaya. Hingga Nabi kata semaya ni tiap agama. As-salatu imanuddin, semaya tiap agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa berakhir semaya orang ni duk bina agama. Ni tengok ni, kalau nak misal agama dengan masjid ni usuh hodok dalam tanah ni apa panggil tomo dia, tapak dia tu hok tak duk dalam kita tak nampak tu. Tapak hodok dalam tu kita tak nampak. Hok tu mahal tu. Kalau pecah hok tu ke, pecah tomo dia tu, pecah tomo hok dalam tu, rutuh habis lalu dah. Tu mahal dalam bina masjid ni, hok mahal, hok tak nampak tengok duk dalam tu. Tu tanya nak cang tahu. Tanya oleh puak kita ni tak jadi. Tak itu kan. Kena tanya nak cang dia. Tu besi molek kapu cak tu. Cak gajah tu. Cak lima. Besi hok besar ni tapak hon masjid ni. Kan hok tu usul tu. Asah pokok tu. Deruk hok tu selalu habis. Mana kalau hok besar yang kedua semaya. Ni dia dia. Nabi ibarat semaya ni as-salatu imanuddin, semaya dia agama. Siapa dia rajin semaya, orang tu dah bina agama. Ni puak kita ni puak bina agama ni, puak rajin semaya. Tapi waman tarakaha, siapa dia tak berakhir semaya, nyetinggal semaya, malas semaya, faqad hadamaddin, dia mutulah orang duk punggah agama. Dia ingat molek tok ime tok kotik tok bila ada makmum sore tak pandai semaya ke, tok ime tok kotik tok bila ya lain bertanggungjawabnya. Itu ke? Tu kerja tu email, jangan galik enggak. Jangan kata itu email tu menikah aja ada. Lebih ada tu dia ada. Nak tengok makmum kita apa orang hok julah dengan masjid dia ada ramai-ramai ni. Tak itu kata. Setiap-tiap masjid dia ada supaya itik Itik haji nak ri masuk penuh dalam gok dia tahu kata dedak makan dia. Tapi itik tak kena dedak tu nyegi kota bata duk pak kota bata. Hok tu kena pakai tuel. Hok tu kena turuk tu.
Itu makmum hak jinak ni bunyi bel. Mari dia tahu kata semaya ni makan ni orang Islam. Tapi hak liar tu kata dia nya rumah dia. Hak tu tak imej kena mata tengok tu. Kalau tok imej tok kotik mata dah tak padan dengan tok kotik tok imej, kena royak ketuk meni. Sang ceroboh dia lalu dah. Ceroboh cuba kita tengok ada orang tak semaya 2-3 orang kata. Jadi ceroboh ni bukan duk tak batas aja, tak gitu kan. Hak tak batas tu jaga hak apa suruh apa jaga, tak gitu kan. Ni hak Tuhan suruh jaga ni. We jadi ceroboh apa, we jadi ceroboh Tuhan. Barulah kita dunia dah ada akhirat. Tu keadaan kita. Ketua-tua tu kerja dia kena peduli kepada orang di bawah. Nodok dia tak boleh. Tu ingat molek tu. Tu hal semaya. Jadi hal semaya ni dia. Siapa dia tak semaya, dia tak ada. Hingga kalau orang tu tak semaya, tak puasa Tuhan tak terima. Kalau agama ni punah di semaya, habis. Siapa binuan ni? Buat dia ni punah. Punah habis. Dalam agama ni dua maha. Tauhid, iman. Yang kedua semaya. Pas semaya ni hak maha pula kena jamaah. Kena semaya jemaah. Semaya ramai-ramai. Kerana Nabi kata wal jama'atu rahmatun. Jamaah tu rahmat. Ni wal jama'atu rahmatun. Ni jemaah. Rahmat, kuat, karamat ada. Wal furqatu azabun. Semaya sore tu azab. Betul? Nak buat apa tak boleh. Tumbuk orang tak sakit. Bukan tak sakit, sakit kita pula. Misal semaya sore, betul. Misal semaya jemaah, tu. Kuat. Rahmat. Gagah. Orang kafir tak takut semaya jemaah ni. Setan tak takut semaya jemaah ni. Takut Islam kuat ni. Habis tu hodok kok keliling masjid ni. Jiran-jiran masjid ni kena usaha wi boleh mari semaya berjemaah. Kerana Nabi kata la salata li jaril masjid illa fil masjidi. Tidak sepenuh orang di keliling masjid melainkan mari semaya di dalam masjid. Itu jumhuri ulama. Ada juga la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah orang jiran masjid melainkan kena mari semaya dalam masjid. Ada muzahak aku tu. Tengah pada dah muzahak zahiri. Dalam imam muzahak pada zahiri, kalau semaya sore tak sah. Kena semaya jemaah baru sah. Patu jiran masjid ni banyak mana? Setengah ulama kata ia pak tapai masjid dok ni. Balik jatuh 40 buah jiran masjid. Balik naik 40 buah jiran masjid. Balik hulu 40 buah jiran masjid. Balik hilir 40 buah jiran masjid. Dan namu jiran masjid tak mari sembahyang masjid, ada masalah ada. Tidak tak sah, tidak sepenuh. Nak wisah tebai mari sembahyang di masjid. Patah molek nak ya buat dah. Masjid molek kita pakat buat dah.
Lepas tu kena usaha mari. Saya kata orang di dua ni tak ada hak tak sembahyang jemaah kerana duk di celah pondok. Lepas tu pondok ongo orang sangat alim. Lepas tu pondok besar orang sangat alim. Kalau itu kalau kita duk celah pondok ni tak faham bunga lagu ni, hilang. Polmu duk lagu panjang kuruh. Tak itu. Orang-orang yang bagus-bagus saja di dua ni. Orang alif-alif ceramah, orang alif-alif sarah yang ada di dua ni. Saya kata tak mungkin orang kita sini nak tinggal semaya berjemaah. Lepas tu lah ni masjid besar pula. Masjid molek pula. Batas molek pula. Allah, tak mungkin nak tinggal semaya jemaah. Ni mata ye pengayuh nak mari masjid rumah kita jarang sikit ni. Mutu kereta sepuluh wudu di rumah. Tapi yang jadi salah kita di hari ni kerana beli mutu kereta tu jarang-jarang niat ke masjid. Dalil di mana? Dalil lah ni saya ambil khomo. Orang duk pergi ke mandi kereta mutu rumah tu saya biasa. Banyak mana kereta ni? 300. Motor ni banyak mana ni? Ada 100, ada 70. Pang kata beli apa ni? Oh ni wak nego. Oh ni wak gi motor. Pah ni wak gi kedah. Tak ada sebutih hebuk boya tu. Oh ni lagi sejik. Tak itu. Itu dengan kita ngaji ni, hok nak beli kau dapat bismillah mulai. Nak beli mutu apa ni? Nak pergi sejik. Kalau lebih pada tu gilah ke mana-mana pun. Nak beli kereta lagi mana ni? Nak pergi sejik. Tu baru kena. Itulah mutu ni, panggil mutu ni fa inna dunya mutu balaun ilal akhirah, wa menyapa kepada akhirat. Kereta mari sejik, kereta menyapa ke akhirat. Mutu mari sejik, mutu menyapa lagi ke akhirat. Hak tu hak kita nak, hak tu hak Nabi duk guna sahabat dia tu. Kita kena belajar hak tu. Mutu kereta kita mari sejik. Mutu baru mudah sapa. Mutu tu wasilah gi kepada syurga, gi kepada akhirat, gi temu dengan syurga. Tapi sebahagian daripada mutu kereta ni Nabi kata, ad-dunya jifatun. Dunia tu jifah, bakar. Gina, mutu kereta tinggal masjid. Ada mutu tinggal jemaah masjid. Ada kereta tinggal jemaah masjid. Nabi kata jifatun bakar. Mutu ni mutu bakar, kereta ni kereta bakar. Kalau tu dah bakar, siapa dia dok bawa dia? Wa talibuha kilabun, yang bawa itu anjing. Jangan sinangan kita. Bunyi panah dia ni. Tak itu ya? Kena senangan Nabi. Jadi kalau dunia tu tak lapar kepada kebajikan akhirat, Nabi kata bakar. Dia bakar, siapa dia ambil? Anjing. Hadis. Ad-dunya jifatun. Dunia ni jifah, bakai. Wa talibuha kilabun. Yang menggonggongkan bakar tu anjing. Fa inna dunya ni umur molek, makan sedap, mutu molek, kereta molek, balagun ilal akhirah, wa sapa kepada akhirat. Tu rupa dunia tapi hakikat akhirat. Haraplah kepada muslimin dan muslimah ni, pakai dunia semua ni, wak jemoteh pergi ke akhirat, kenalah demo. Kerana dunia ni samutara. Kita nak tengok dah, dunia samutara, akhirat kekal abadi. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata sendiri dalam Quran dia,
hamba aku ni ga Allah, pakat dak bubuk dunia tu ga Allah. Dak bubuk dunia hak punah ni ga Allah. Padahal Tuhan kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu khairun cumi wa abqa tahalamu. Allah koyak dalam Quran dia kata dunia ni punah, akhirat tu cumi dan tahalamu. Tu ayat Quran ada. Dari itu kita mengaji we kena dunia. Kita mengaji we kena akhirat supaya kita nak beza dua tu. Dunia benda penting, jangan tinggal. Duit banyak benda penting, rumah molek benda penting, motor molek benda penting, kereta molek benda penting, makan sedap benda penting, pakaian molek benda penting, jadi tok meni benda penting, jadi nayak benda penting. Tapi jangan tinggal benda hak terlebih penting, agama. Kena selalu dah. Jadi agama ni kena tak akal nombor satu. Jadilah nak jadi gapo pun, tapi jangan tinggal agama. Nak kaya salah, jangan tinggal agama. Nak jadi tu, nak jadi ni, salah, tapi jangan tinggal agama. Kerana agama bawa berkat dunia dan akhirat. Kerana benda hak terlebih penting dalam hidup manusia. Ni ingat semaya. Kata semua ni orang laki-laki ni usaha we boleh semaya jemaah de masjid masing-masing. Masa saya duk sekal lebih kurang 15 tahun lebih. Tu guru kita ni Allah yarham Tayah Din, kalau asar dengan subuh ni salah kita lewat 5 minit, maka beribu-ribu pelajar tu kena lari tu habis mari ke bawah kawah ni. Beramak semoti dia. Yang ni bawa batu ni. Ni tok guru jiwa. Peratkan anak-anak murid dia solat jemaah ni supaya berdoa di sisi dia. Masa saya masuk tu orang boleh kurang 80 orang. Pondok tu banyak lagi pusu-pusu, hutan-hutan. Saya duduk sampai 10 tahun, cerah habis. Siapa tak semaya subuh, ni gali pusu habis. Siapa tak semaya subuh, ni melegah ni. Kubur dia tu Allah yarham tak yadir ni, kubur dia tu dalai tu. Kubur dalai. Kamu enggak tak pakai. Tak pakai apa? Tak pakai tak semaya berjemaah. Ni untuk guru dulu tok guru jiwa sekoti ya didik anak murid dia, tok mongo, tok sekal, tok dala ni berat dia tetap semaya jemaah ni. Kerana Nabi tak tinggal semaya jemaah ni. Nabi didik sahabat tak tinggal sembahyang jemaah. Kali itu haraplah kita semua ni, siapa dia saja lazim dalam hidup tak tinggal sembahyang jemaah. Walau satu rakaat dia tak tinggal. Nabi jamin ni ada 5 janji. Ni Nabi kata saya nak rayak, nak terjemah. Masa sikit. Siapa dia lazim semaya jemaah, Allah beri karamat, ada 5 karamat dia. Dalam karamat yang 5 ni Nabi kata Allah jaga rezeki dia, Allah beri kaya dalam hidup dia, dan Allah beri seni hati dia walau orang lain nampak susah. Ni karamat hak Tuhan beri orang jaga semaya jemaah. Yang kedua, hadir dalam kubur, Allah ingin seksa kubur dia.
Tanya mudah-mudah gitu je muka nakir. Kerana amalan sembahyang jemaah ni karamat dia boleh ke muka nakir dari kubur. Jadi tak berat seksa. Ni keramat sembahyang jemaah. Dan keramat sembahyang jemaah yang keempat, Allah boleh kita surat dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa saja Allah, siapa-siapa saja lazim sembahyang jemaah, Allah boleh ambil surat tangan kanan, orang ni ahli syurga cerak. Di akhirat kita susah banyak lagi ambil surat mari. Wa wudi'al kita mari berat. Kalau kita ahli syurga masuk balik kanan. Itu orang sembahyang jemaah ni Nabi kata Tuhan boleh ambil surat balik tangan kanan. Tu keramat yang tiga. Keramat yang keempat, orang lazim sembahyang jemaah ni kerana sunnah Nabi ni, kerana Allah suruh ni, titi sirak seperti kilat. Kerana sirak ni 1000 tahun hala naik, 1000 tahun ke atas, 1000 tahun hala turun, 3000 tahun panjang sirak. Tapi orang lazim sembahyang jemaah keramat seperti kilat. Tu yang keempat. Yang kelima, orang lazim orang lazim sembahyang jemaah, Allah will masuk syurga dengan tak ada kira-kira. Ni bagi kita semua ni, saya wi fadilat hak Nabi jamin ni, janji Nabi sebenar, jamin Tuhan sebenar. Siapa dia boleh jaga sembahyang jemaah, ada 5 karamat, murah rezeki, sesa kubur ini, ambil surat dengan tangan kanan, dan titi sirak seperti kilat, masuk syurga tanpa hisab. Itulah kita kena usaha dengan seboleh-boleh usaha supaya kita selamat di akhirat nanti. Tu usul saya royak dengan mereka. Peka saya royak dengan mereka khas maya. Hak yang tiga ni hak akhir dah. Kan masa lagi sudah kita faham ada akidah ahli sunnah, sudah kita faham ada khas maya jemaah, kita nak faham sikit lagi, tak banyak hari kita akan menyambut bulan puasa. Mana ayat yang mewajib puasa? Dan puasa ni tahun mana? Tuhan fardu di mana? Mucak 2 kelima syahadah fardu di Mekah. Semaya fardu di Mekah. Puasa ni Allah mari fardu di Madinah. Tahun berapa? Tahun yang kedua daripada hijrah baru fardu puasa. Mana ayat Tuhan fardu puasa? Duduk dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang beriman. Ni Tuhan jemput kita orang beriman. Edan Tuhan tak jemput, edong Tuhan tak jemput, epong Tuhan tak jemput ni. Ni khas pada orang beriman. Dalam Quran ni ada 2. Ada panggil habis, jemput habis. Supaya kita buat bulu. Ada hak panggil habis, ada hak panggil hak jemput kau ya. Tu hak jemput kau semua tu. Ni Tuhan jemput kau. Orang beriman. Ada pun kalau Tuhan nak panggil beriman, panggil habis. Ya Yohanes, manusia semua ni. Subudu rabbakum, semua Tuhan saya. Tuhan menjadi kamu. Tu ayat tauhid. Ayat tauhid panggil habis. Ada pun ayat cara pekah ni puasa ni Tuhan panggil setengah je. Mana orang beriman je? Mana? Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, Tuhan fardukan puasa di atas kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Tuhan fardukan umat dulu-dulu. La'allakum tattaqun, sesungguhnya dapat takwa kamu dengan Allah dengan sebab puasa ni. Kali itu tu ayat menunjuk kata puasa ni wajib.
diperdu di Madinah tahun yang kedua. Umur nabinya 55 tahun dah perdu puasa ni. Lepas tu syarat dia, rukun dia, kena tahu. Syarat nak wajib puasa ada 4. Islam, balik, akil. Lepas tu apa lagi? Syarat nak wajib puasa dia ada 4. Islam, akil, balik, lepas tu kuasa. Kuasa menimukan dia. Rok puasa dia panggil. Syarat nak sah ada 4 juga. 1 Islam, akil, suci pada haid dan nifas, dan tahu waktu menimukan puasa. Rukun dia ada banyak mana? Kilah ulama, setengah ter 3, setengah ter 2. Tapi kita ambil 2, mudah sikit. Rukun puasa dia ada 2. 1, niat. Turut pendapat Teh Imam Syafi'i, niat ni kena setiap malam. Mana rupa dia? Nawantu shauma ghadan an ramadhani. Aku puasa esok bulan Ramadan kerana Allah. Tiap-tiap malam. Nak puasa esok malam ni kena niat. Saja aku puasa bulan saja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah. Tiap-tiap malam. Imam Syafi'i. Ada pun Imam Malik harus kita taklid, ulama kata. Mana? Malam pertama tu kita niat kata, aku nak puasa ini bulan, aku nak puasa ini bulan, ini tahun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku saja aku puasa sebulan ini tahun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik pada niat 1 malam ya. Niat malam pertama tu kau duk puasa. Tu niat. Semua ni kita pandai dah. Hanya nak membaru, nak memperingat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah kamu, ingat dia jadi manfaat bagi orang beriman. Kemudian manakala kita niat dah, waktu niat dia ambil dia mengori, enggak siapa masuk subuh. Ikut je lah tu nak niat apa. Patutnya pula sunat kita makan suhul. Suhul lebih sekali makan pukul 4 kalau laning tengok je. Kerana Nabi lepas makan suhul ni lebih kurang 50 ayat masuk subuh. Saya dah buat amal di rumah tu pukul 4 makan suhul. Pukul 4.30 sudah. Laning subuh pukul 4 lebih. Pukul 5 lebih. Pukul 5 berapa nah? Pukul 5 minit Ketemu tak itu kan? Tu ajar makan sahur sunnah. Kerana sunat makan sahur lepas tu sunat akhir 2. Kalau kita makan sahur pukul 12 atau pukul 1, lepas tu tidur pula, tu bukan sahur sunnah dak dia panggil. Tu nak jadi punah. Gini, takut tidur tak bangun subuh. Nabi dia makan sahur sekali dengan subuh. Sudah makan sahur, dia baca ayat Quran 50 ayat, masuk subuh. Tu lebih kurang saya dah buat di pondok pukul 4 makan sahur. Lepas tu kalau kita nak hidup amalan sejid, ni sejid kita dekat ni, ambil di awal Ramadan lagi. Sudah kita makan sahur, mari iktikaf dalam masjid nanti waktu subuh. Tu cara nak baiki amalan kita, nak pertenang agama dia panggil. Dengan kita belajar, dengan kita dengar ni, kita nak pertenang agama, nak komolek.
Karena ada satu malam yang istimewa malam bulan Ramadan ni, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Gitu tempat i'tikaf. Lepas tu sunat buka puasa ni agak apa? Dekat-dekat ni masa nak habis. Sunat buka puasa cepat. Segera, sunat segera. Manakala yakin masa waktu, sunat cepat buka puasa. Pak Nabi buka puasa apa? Satu, Nabi buka wah rutab tamamka. Kalau tak ada tamamka rutab, ambil wah tamam kering. Tak ada wah tamam kering, air sejuk. Tu sunnah. Jangan buka dengan pengak labu dulu. Tu punah dia panggil. Besar puasa tu. Kena buka dengan wah tamar tu panggil sunnah. Hak molek kita buka dengan wah tamar makan air sejuk. Lepas tu semaya mengorek. Lepas semaya mengorek wirid baru hundur pergi makan. Tu comel. Kalau bain buka puasa makan banyak, tu tarik semaya mengorek lah. Tu tak wirid dah. Kerana berat dia panggil. Kita jangan bergaduh sangat buka puasa tu. Kerana Nabi sunat dia buka belum ngorek. Tapi makan ringan dia panggil. Mana kita makan ringan dulu. Lepas tu mari semaya mengorek. Lepas tu baru kita makan banyak sikit. Tu panggil royak benda sunnah dia panggil. Lepas tu hak payah sekali batal cara nak batal puasa hak tu hak payah. Rukun yang kedua, menahan daripada segala yang batal. Jangan buat segala yang batal. Segala gungga hak tu buka ni jangan masuk benda in dunia. Kalau masuk ke hidung air batal. Masuk ke punggung batal. Masuk ke mulut batal. Kena tahan hak tu jangan masuk. Hak payah sekali kena menahan mata daripada tengok benda jahat. Kena menahan ke telinga daripada tengok benda tak molek. Kena menahan lidah daripada berkecek tak molek. Orang panggil puasa anggota tu baru puasa orang soleh. Hak tu baru ada pahala. Kalau puasa tak makan tak minum, tapi anggota 7 ni tak beradu, itu puasa orang awal. Hak tu tak ada pahala. Boleh lapar dengan dahaga ya puasa tu. Puasa ni payah pula. Pas nak boleh puasa pula, nak boleh pahala banyak. Kalau hal ada kerja, mari duduk dalam masjid ni baca Quran. Tu boleh duduk. Kalau mau duduk dalam masjid, buka baca Quran atas rumah tu. Radio katuk dulu. Terasa katuk dulu. Terasa katuk. Juk dulu. Takut makan puasa kita. Takut Nabi kata min saimin, banyak benar umat aku puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada puasa dia ilal ju' wal as, malaikat lapar dengan dahaga, pahala tak ada sikit habuk. Nauzubillah summa nauz. Kali tu tahun ni kita tak boleh habis pun boleh kat sepuyuk dua hak molek je. Jangan hak kepek belaka kak. Ni 30 bulan ada, 30 hari tu kepek belaka. Teruk aku tu. Boleh kat sepuyuk dua hak tak kepek ni. Tak itu ke? Kena jaga mata kita, kena jaga telinga kita, kena jaga mulut kita, kena jaga kaki tangan kita daripada perkara yang nak punahkan pahala puasa kita. Jadi orang jantan digalak mari semaya di masjid dengan hemah dan semangatnya usahawi boleh. Orang perempuan kena pakai labuh, pakai lega menutup aurat. Kalau tak ada hujah, orang perempuan jangan tubik sangat mengenai di bulan puasa ni, sebab bagi punah puasa orang lain. Cukup sejam. Ya dah atas sejam ada. Demo ni hilang. Mai asal ya buka tak tu
ya katuk tak buka. Boleh. Ni kalau ada hak nak tanya, boleh tanya ni. Gino senyak ni. Kejut ngade ke gino ni? Kukuk ngade dah ni. Yang ngiwih pun ngobok aja. Orang perempuan mari masjid. Mari hai. Lepas tu? Jadi geno, jadi tak lebih wajib tu, tak itu kan? Ni mulai. Tu jual minyak bahu di tengah orang, dia boleh bahu ramai-ramai. Dia kata puasa ni bagi orang perempuan, kalau dia tak boleh puasa di bulan Ramadan, mari seminggu. Maka dalam seminggu tu lepas pada puasa ni wajib qada. Tapi dia mesti guano semaya masa mari tu, lepas mari tu apa ni? Hak puasa wajib qada. Dan semaya lepas pada mari tu tak ada wajib qada masa dia mari tu. No, jadi tak serupa gitu. Sama-sama fardu. Ni fardu puasa, ni fardu semaya. Puasa wajib qada. Semaya tak wajib qada. Bukan tak wajib qada, setengah kata makruh qada, setengah kata haram qada. Nyinjip turik itu semaya. Kerana hak ni Aisyah dia rakyat kata nahnu puak kami tu disuruhkan qada bagi puasa dan tidak suruh bagi qada khas semaya. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana ni?" Bukan demo sikit. Mana ni Rasulullah? Jadi orang betina jadi kena qada puasa ni semaya tak kena qada. Nabi kata, "Kalulah kena puasa qada, jadi berat di atas orang betina." Semaya ni kalau dia kena qada di atas orang perempuan, jadi berat. Kerana dia tiap-tiap bulan duk mari. Kerana semaya tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Kalau puasa ni jadi wajib qada atas orang perempuan, jadi berat. Hukum Islam hak Tuhan Nabi tak boleh berat. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tuhan tak jadi agama ni pici. Kalau itu orang perempuan kalau wajib qada semaya jadi berat. Pas kena puasa wajib qada. Ni kena setahun sekali. Dia tak berat hak ni. Tu jawab dia. Puasa ni kena setahun sekali. Semaya tiap-tiap hari, tiap minggu. Kalau kena qada jadi berat. Ada puasa setahun sebulan. Kali itu dah tak berat hal ni wajib qada. Dia tolong sikit kat orang Cina. Tu masalah. Gini. Biar ni pula ni. Mana ni? Kelebihan malam nasbu sabar pula setara mana. Kerana kita ada di depan ni nasbu sabar. Jadi nasbu sabar ni lebih tak lebih kerana dia ada berkilah dengan malam Lailatul Qadar. Dalam ayat fiha ada di dalam ayat suratul Dukhan wa fiha daripadanya ni tu tengah ulama rajak pada Lailatul Qadar. Tengah tu ni rajak pada nisfu Sa'ban. Tapi min kulli amrin haki dalam suratul Dukhan. Daripadanya pada nisfu Sa'ban setengah tu. Daripadanya pada Lailatul Qadar. Kata kalau kata
malam nak 10 Sa'ban ni setengah tu Tuhan salih baci nak berjalan tahun dapat. Betul ya lebih. Malam tu Qadar pun ulama surah lagu tu juga. Jadi kelebihan sangatlah malam Lailatul Qadar, malam 10 Sa'ban ni. Panimo tu ambil mana tu? Kita baca Yasin berapa dah? 3 kali dah tu. Kita ambil mana baca Yasin 3 kali tu? Sebab Nabi kata, hendak bacalah kamu Yasin. Dalam hadis Nabi suruh baca Yasin. Kaya tu ulama tengok tu nak tok malam ni, malam tu lebih ambil Yasin ni tok di 10 Sa'ban tu bacanya 3 kali. Tak gitu kan? Ni ulama pakak-pakak itihad buat dia tu baca 3 kali. Niat pertama gitu, niat yang kedua gitu, niat yang ketiga pula tu niat pertama. We dapat rezeki banyak, dalam buat ibadat, umur panjang, dapat ibadat, lepas tu we dapat husnul khatimah. 3. Jadi kelebihan sangatlah bulan Ramadan ni. Hanya kita buat amal malam tu. Kerana orang yang beri pahala ni orang panggil ghaniyun, yang kaya, yang apa ni, yang sangat-sangat rahmat dia luas. Ar-Rahman, lagi pula Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Hanya kita ikhlas hati kita. Di malam tu kita banyakkan amal. Di 10 Sa'ban duk dapat kita tak banyak hari. Pas malam gapo tu? Kira di sehari. Kira di sehari Sa'ban tu, dengan siapa? Malam sama banyak panggil nisfu Sa'ban. Nisfu ni sama tengah. Iaitu 15, lain 15 dia panggil nisfu Sa'ban. Tu boleh kita jaga-jaga kan. Malam tu satu malam yang lebih juga. Kerana malam dalam Islam ni lebih malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, malam Jumaat, malam raya Idul Fitri, malam raya Idul Adha, malam Arafah, malam Tarwiyah. Tu malam lebih lah kau tu. Tak silap ingat 9 malam. Malam-malam lebih dalam Islam. Maka setengah daripada 9 tu malam nisfu Sa'ban. Ni duk dapat kita dah. Tak banyak hari seminggu lagi. Kita buat persediaan. Buat amal wi banyak, baca wi banyak, istighfar wi banyak. Dua dah. Masuk awal lagi ni tak itu ke? Ngatuk dah ke? Tanya masalah bodoh boso lama-lama dah. Bodoh boso tu masalah boso dulu tu dia ada bodoh lagi. Ini nak masuk boso pula dah. Tiba-tiba tu je pasal orang kita buat ada tu, hey tak ingat hak dulu dia tak boso tu. Dia kedah dia kalau dia lalu Ramadan 1 bayar 1 cupok. Kalau lalu 2 Ramadan 2 cupok. Ada 1 hari tu lah. 1 hari tu. Kalau dia lalu 1 Ramadan je, puasa sehari, pediah sehari, pediah cupok. Kalau dia lalu 2 dah Ramadan tak ada puasa, 2 tahun dah. Jadi 2 cupok, naik cupok dia. Masalah dia tak ingat hari tu puasa. Tak ingat hari zai dia je. Zai ni kita tinggal banyak mana dah? Apa tahun? Kalau tinggal 2 tahun 30 hari. Ambil dia balik. Hazal tengok. Cik tengok. Ambil dia balik hingga sampai di hari ni tu berapa tahun? Dia boleh hitung. Tak gitu kan? Balik umur 15. Dalam mazhab Syafi'i umur 15 balik. Mari tak mari cerak. Ambil dia umur 15. Ambil umur 15 hingga sampai hari ini dia umur berapa? Umur 40. Cik tengok. Setahun dia ada 30 hari puasa. Setahun dia ada 30 hari. Muda-muda tu joli, tak gitu kan? Mai khabar tua ni tak apa dah.
Mana? Mai tidak dilek. Misalkan orang dah. Mai tidak dilek. Panggil wali kita. Mai celak celik. Mai tidak dilek. Semaya ni. Tekor rajin mari. Tak mai dia mai waktu tu lah. Waktu rajin mai waktu mana dah. Oh tik. Kalau panggil semaya tak habis nah. 5 waktu tu tak habis. Dia panggil pasik. Pasik. Pasik tak boleh jadi wali. Pas nak nikah anak dia ni payah nak jadi wali. Perubat dia dulu. Tok Imi kena panggil dia. Amun ni tak semaya dah. Dia tu royak apa tak ni? Kau rajin semaya, kau lah dia. Tak itu kan? Tok Imi royak dia mungkin kena taubat hari ni. Mula dari hari ni mu kena semaya. Lepas tu mu tak tinggal dah tersesat. Kau dah apa yang mu jangan buat. Wihilai pasik dia tu beki. Tok Imi kena beki wihilai pasik dia tu supaya nak jadi wali dia tak mau jadi wali pasik. Lepas tu orang lagu ni tu kena mari jemaah masjid, mari nikah di masjid. Tak itu kan? Mari ngorek ke? Sudah mari ngorek ke? Minta wali dah. Ya kan wali ni bab nikah ni kalau dia pasik sudah beki dah, dia taubat apa siap, boleh jadi wali dah. Boleh jadi saksi dah. Boleh jadi wali. Boleh jadi wali dah. Ada pun saksi, kalau dia pasti, kalau dia taubat, kena makan masa setahun. Wihilai pasti dia kena ragu setahun. Wali dah. Dia taubat malam ni boleh nikah dah. Tu Imi, tu Khotik Tabila, manakala orang royak nak nikah, kena pergi isteri saksi dia. Kena pergi isteri wali ni. Wali pasti ke tak pasti? Kalau wali tak pasti, alhamdulillah. Kalau wali pasti, beki wali, dia tobat. Tuhan nikah. Tu. Letih sikit lah. Jadi tu Imi yang letih. Tak Khotik Tabila yang letih nak buat ini. Tak itu kan? Kalau letih lah ni tak apa dah. Tok Imi tak Khotik Tabila ajak every dah. Tak itu. Koda-koda dia. Tak itu kan? Bahasa-bahasa lahir dia yang letih. Tak itu kan? Tak bergerak lagi kan? Dia lah ni. Tu kerja Tok Imi, kerja Tok Khotik kena align. Siapa-siapa dia nak nikah jangan royak dah. Seminggu kena royak dah kerana Tok Imi Tok Khotik Tabila lagi isteri wali tu. Pasti ke tak pasti? Kalau pasti Tok Imi Tok Khotik panggil mari dia taubat. Wihilai pasti dia tu baru boleh nikah. Kerana kaum muktamad tak sah nikah dengan wali pasti. Tapi ada kaum doa kata sah. Kalau hak nikah dah tu palak dia. Hak kau tak apa kena kira hak kaum muktamad. Tu cara nikah. Nikah ni janganlah. Kalau itu Tok Imi Tok Khotik Tabila nak nikah tu kena royak banyak tu. Mung nikah ni nak nikah apa? Nak royak nikah. Mung nikah ni kena ada nafkah bini mung ni kena buat. Ya. Ku terima nikah nyo ni lah ni. Nyo ni kalau minah mu nak rumah, mula kena buatlah royak dia. Nyo pakai ya, mu kena bui jugaklah. Nyo makan ni minah ni mung belaka. Nyo tu hak Allah belaka. Rojak Allah belaka nyo. Naik tak Allah belaka. Ku terima nikah nyo minah mung tu mung lah kena pikul. Minah mu nak makan apa, mung kena pergi beli. Minah mu nak rumah, mung kena buat. Minah mu nak pakai ya, mung kena pergi beli. Tu nyo tu bukan nyo kota tu. Nyo banyak rekeh ada. Tak itu kan? Tu. Ngana-ngana?
dia kalau tak ada siapa dia tahu kata dia tu tinggal semaya, tak ada apa lah. Ni orang dok saing dengan dia kan. Tak itu kan? Kerana orang dok saing kali dia tahu, tak itu kan? Kalau kata tahu kata dia ni dok semaya molek, tu tak ada apa, kita tak ada nak periksa. Tapi kita dah tengok guru kita. Kau rajin semaya, kata rajin tak. Tu saing kita. Bukan orang kau jauh, tak itu kan? Kalau kita dok temu asar pun di masjid, subuh pun masjid, zuhur masjid, tu memang panah lah tu. Tak itu kan? Umi panahnya tak temu di masjid, bucu anu dia. Nampak jemaah nusa je, jemaah pun mari akhir je. Tak itu kan? Jemaahnya mari kadang-kadang raya nu mari cerak dia tu. Tak pagi dia pakai baru. Tak itu kan? Apa ni nak sebut sabar tu. Ada ke hadis-hadis. Itulah dia mau pakai kan hadis-hadis sahih tu tak ada tu. Itulah orang dok care-nya. Jadi fi fadalatul amal ni tak nanti ku sahih. Ada doa pun boleh wa amal fi fadalatil amal. Hanya tak mau amal duk dia. Jangan kata apa demo. Tak itu kan. Benda tak ada alam mana. Sepolah hidayah. Belum kita tak berhaid, dia sudah. Demo berhaid dah. Tak itu kan. Kita mai tanya nah ambil mana nah mau ke belum Saudara gaduh kan nah. Berhaid makan. Tak say dia. Kalau nak buat dah sebut tak apa. Tak mau buat dia. Kan benda molek. Mana? Anak zina. Apa tu? Dia jadi wali. Pak dia. Ya lagu tak reti betul tu. Kalau gitu kita kata seorang tu berzina. Lepas berzina, mungkin menikah. Itulah kita. Ni royak rekah dak. Tak itu. Kalau kita tak reti nak jawab. Dia tu zina. Bo nyata pun besar 4-5 bulan dia menikah. Tak itu kan? Kau tu kena. Lepas tu menikah dengan hak zina tu. Perempuan. Kamu dia kena tengok dulu. Dia zina, lepas tu nikah. Dia nikah tu lepas pada lekat perut dah. Gitu. Lepas tu ambil dia nikah tu berapa bulan sama dia nak beranak. Kena tengok situ dulu. Kalau dia zina lepas tu menikah. Menikah tu hanya 7 bulan baru beranak. Hak tu dialah jadi wali nikah anak dia tu. Kerana sabit anak. Sekurang dia ni bulan. Kalau lepas pada dia nikah tu ni bulan, maka hak tu sabit anak dia. Mana kalau sabit anak, maka sabitlah wali dia. Faham? Yang keduanya dia berzina juga. Lepas tu menikah puasa ni juga. Nikah duk 2 bulan beranak. Ni tak sabit pok. Tak sabit pok. Lepas tu dia panggil anak tiri dia. Lepas dia boleh jadi wali tak? Tak boleh ni. Mana kalau tak sabit pok, wali pun tak boleh. Tu lebih dia. Faham tak tu? Kalau ni bulan naik gunung, sabit pok. Tu sabit wali. Kalau ni bulan tu gunung, tak sabit pok, maka tak sabit wali. Tu takut hari ni.
Begitulah Nabi kata hok kena bercepat, salah satu daripada orang mati kena bercepat taruh. Yang kedua, manakala anak perempuan balik, cepat berkahwin. Nak ukah ni nak ke peranahan ni. Kalau anak kita balik dah tapi lama nikah, ni jadi masalah. Lepas tu jadi masalah, anak kita balik dah lama nikah, satu masalah jadi masyarakat. Yang kedua, belanja mahal. Dua masalah ni lah banyak timbul perzinaran di akhir zaman. Satu, anak balik lama dia menikahkan dia. Yang kedua, belanja mahal. Dengan ada dua ni lah timbul perzinaran. Lepas tu orang perempuan bebas, mak tidak cemburu, dan tok guru dan cikgu-cikgu hendak pendidik dia pun tidak cemburu. Maka manakala pak pun tidak ada cemburu kepada anak dia, orang mengajar pun tidak cemburu pada orang perempuan, maka sebab jadi perzina penuh di mukim dan di kampung masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai itu banyak berlaku dah hari ni, menikah lepas daripada lekat perut. Lepas pada menikah tu beranak, jadi banyak dah. Jadi kalau panggil duria ke, panggil duria ringin dah. Tak gitu kan? Tu sebab tu kita semua ni kena jagalah. Anak-anak tina kita kena pakat cemburu, mudah-mudahan mengelak daripada perkara tersebut sani. Habis masa. Ada. Satunya lembu kita pun benar. Aku lembu kita pakai berbeza. Kalau orang pun pakai kita. Dia lembu kita pun benih. Kalau hak tak pun benih pun boleh menikah. Ya kerana lembu tak ada menikah. Lembu mungkin kata lembu kalau nak gerbel kena cari hak menikah. Baru sah tak ada. Tak ada apa. Asal tubik anak lembu, asal tubik anak kambing, sah dibuat nikah, sah dibuat gerbel. Tak ada kan? Tu pedah ngaji tu. Tak itu kan? Pedah ngaji hak gelak jadi cerah. Tak itu kan? Tu pedah ngaji. Pedah ngaji hak gelak jadi cerah. Kita mari gelak, kelak cerah. Kerana ilmu ni nur dia panggil. Itulah lebih kurang. Kita semua ni nak ada kita gerbel ni molek. Itulah pada kita semua yang ada di kampung dua ni. Saya dulu ni duduk ni lah dulu masa kecil-kecil tu. Banyak kenal orang tua-tua tu, banyak meninggal dah. Allah ya rahai tok meneh ni pun. Biasa yang paling rapat sekali ya. Biasa naik kereta dia, support tok meneh anak dia ni juga. Kali itu kita di malam ni hari Allah muslimin dan muslimat yang ada di kampung dua ni, apa yang saya bui sejarah tu yang boleh kita ambil, yang boleh kita ingat, kita buat amal lah. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ni dapat akan rahmat dan berkat dan dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi'u mazidahu ya rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli min ladunka ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati salamun alal mursalin. Sini kami demo nak kamu ada demo kamu buat nak bangun. Apa tu nak masuk semua makan apa buat nak bangun. Ada mengalami baik-baik. Insyaallah. Ya.
Waalaikumsalam. Kamu mak, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Gini. Jalan dia. Allah